Wah, cantiknya bangunan ini. Kat mana ya kamu rasa bangunan ini? Siapa yang pernah nampak? Siapa yang pernah tengok dan pernah pergi kat tempat ini? Okey, baiklah kita tengok apakah nama bangunan yang cikgu letakkan dekat gambar ini. Okey, bangunan ni namanya ialah Menara Condong Teluk Intan Perak. Cikgu pasti orang Perak mesti tahu kat mana kan? Yang tak duduk Perak pun mesti dah pernah pergi. Cantik tak bangunan ini? Pasti cantik dan unik sekali Okey, baiklah kita tengok apakah yang perlu kita belajar hari ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua murid-murid. Cikgu harap kamu sihat bersama keluarga di rumah. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 dengan tajuk Peliharalah Warisan Kita iaitu unit 20. Jom kita saksikan. Okey, kita tengok pula standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.4.2 berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatah susila. Seterusnya, kita tengok pula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDPC, murid-murid dapat melengkapkan dialog dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Yang kedua, berbual dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Okey, seterusnya kita tengok kriteria kejayaan untuk aktiviti hari ini ialah pada akhir PDPC murid boleh membina 5 ayat dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Okey, sekurang-kurangnya 5 ayat lah. Okey, yang ada dalam dialog itu nanti. Okey, yang kedua, kamu boleh membuat simulasi berdasarkan teks perbualan yang telah lengkap dengan kata gelaran tadi. Okey, maknanya bila kita dah lengkapkan bina ayat dalam dialog tersebut dan kita akan simulasi tu maknanya kita lakonkan semula. Okey, baiklah kita tengok aktiviti kita pada hari ini ialah melengkapkan dialog dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai ini adalah cikgu ambil keratan daripada buku teks muka surat 115. Ayo jom kita tengok apakah yang perlu kita isikan tempat kosong ini. Okey, baiklah murid-murid, kita tengok ini adalah aktiviti kita pada hari ini iaitu melengkapkan dialog. Okey, kita tengok dulu ini adalah satu forum yang bertajuk kepentingan memelihara bangunan warisan. Okey, mereka ni adalah ahli panel yang terlibat dalam forum ini mereka ialah Tan Sri Hashim bin Ali, Datuk Mohan dan Datin Alia binti Ahmad. Okey, forum ini dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Okey, ini adalah antara dalam gambar ini adalah Profesor Azmi dan Tan Sri Hashim. Okey, baiklah kita tengok dialog Profesor Azmi dulu. Mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh tempat kosong jelaskan apakah kata gelaran ataupun apakah dialog yang ayat yang sesuai yang ada dekat sini, yang perlu ada dekat sini. Okey, jom kita tengok apakah jawapan. Ini adalah jawapan Tan Sri Hashim so mesti maknanya jawapan yang dekat sini mestilah apa jawapan dia? Mestilah Tan Sri Hashim. Okey, sebab yang bercakap ni adalah Tan Sri Hashim. Okey, kita tengok dialog Tan Sri Hashim. Bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Okey, itulah jawapan. Itu adalah jawapan Tan Sri Hashim. Tersasurlah cikgu. Okey, kita teruskan dengan dialog yang seterusnya. Okey, kita tengok pula dialog yang seterusnya iaitu antara Profesor Azmi dan Datuk Mohan. Okey, cikgu bacakan dulu dialog Datuk Mohan. Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim, bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Ini jawapan Datuk Mohan. Kita tengok apakah soalan yang nak diajukan oleh Profesor Azmi. Okey, soalannya ialah bagaimana pula pandangan Datuk Mohan? Datuk itu adalah kata gelaran. Begitu juga dengan Tan Sri Hashim.
Okey, seterusnya kita tengok pula ini antara Profesor Azmi dengan Datin Alia. Datin Alia ni salah seorang juga ahli panel forum yang terlibat. Okey, kita tengok Profesor Azmi, dialog Profesor Azmi. Okey, kalau kamu tengok Datin Alia tu jawapan dia bangunan warisan seperti apa? Okey, kamu kena tengok apakah jawapan untuk Profesor Azmi. Okey, jawapannya ialah apakah pula pendapat Datin Alia? Okey, datin itu adalah kata gelaran, ya. Kita tengok jawapan Datin Alia. Okey, tempat kosong yang saya sediakan itu jawapannya ialah Istana Kayangan. Okey, cikgu baca daripada awal. Bangunan warisan seperti Istana Kayangan Bukit Candan, Menara Condong Teluk Intan dan juga Muzium Sarawak memang perlu kita jaga dan pelihara. Bangunan-bangunan ini mempunyai keunikan dan nilai estetik yang tinggi. Okey, ini adalah jawapan Datin Alia, apa yang Profesor Azmi ajukan kepadanya. Okey, seterusnya kita tengok dialog. Ini adalah dialog selepas mereka habis mengadakan sesi forum itu. Mereka berbual-bual. Ini antara Profesor Azmi dan juga Datin Alia. Kita tengok dialog Datin Alia sama-sama. Profesor Azmi, saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Kamu tengok dekat situ, dia tulis sama-sama. Bila sama-sama, mestilah sebelum tu orang cakap terima kasih kan. Barulah kita cakap sama-sama. Okey, kita tengok apakah jawapan tak. Apakah yang Profesor Azmi cakap Okey, Profesor Azmi cakap, terima kasih Datin Alia kerana sudi hadir untuk menjayakan forum ini. Okey, itulah jawapan tak. Itulah yang diperkatakan oleh Profesor Azmi. Kalau tengok dekat sini, merah yang cikgu merahkan ini, tulisan ni, ini adalah kata gelaran Datin dan Profesor. Okey, seterusnya kita tengok dialog yang terakhir antara Profesor Azmi dan Tan Sri Hashim. Okey, cikgu bacakan dulu dialog Tan Sri Hashim. Terima kasih Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Okey, kita tengok pula apakah dialog Profesor Azmi. Okey, dialog Profesor Azmi, pandangan Tan Sri Hashim berikan sebentar tadi bernas sekali. Maknanya Profesor Azmi cakap dulu, lepas tu barulah Tan Sri Hashim menjawab dialog Profesor Azmi. Okey, dekat sini cikgu nak simpulkan iaitu apakah kata gelaran yang ada dalam dialog ini. Yang pertama adalah Profesor. Yang kedua ialah Datuk, iaitu Datuk Mohan. Yang ketiga ialah Datin, iaitu Datin Alia. Dan yang keempat ialah Tan Sri, iaitu Tan Sri Hashim. Okey, ada 4 kata gelaran yang ada dalam kamu punya dialog buku teks. Okey, baiklah, apa yang kita perlu tahu, kata gelaran ini adalah untuk orang-orang yang mempunyai jawatan yang tertentulah. Okey, contoh lain ialah macam cikgu, pakcik, makcik. Itu adalah gelaran yang diberikan kepada orang-orang yang berjawatan tertentu sahaja. Okey, doktor. Okey, petani kita tak adalah. Okey, orang-orang yang berniaga tak ada juga gelaran. Okey, tidak semua orang ada gelaran. Okey, tertentu sahaja, jawatan-jawatan yang tertentu sahaja. Okey, ataupun yang dianugerahkan daripada sultan ke agung ke, itu ada gelaran. Okey, baiklah, ini saja pada hari ini kita belajar tentang kata gelaran. Cikgu harap kamu boleh faham apa itu kata gelaran. Okey, kita dah sampai di sesi akhir pembelajaran. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu nak sampaikan hari ini, iaitu tentang kata gelaran. Apa yang penting kamu kena tahu, kata gelaran ini tidak semua orang boleh guna kata gelaran. Okey, hanya individu tertentu sahaja yang berjawatan dan juga anugerah daripada agung ataupun daripada sultan ke, itu adalah gelaran yang boleh digunakan. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Sebelum cikgu undur diri, cikgu harap kamu dapat menekan satu butang like, share, komen dan juga yang penting sekali subscribe channel Cikgu Azlina Lin.
Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Jumpa lagi.